Siapa yang baca zikir ketujuh ni, Nabi SAW sebut dia takkan kena bala yang mengejut. 3 kali pagi zikir ni seolah-olah dia tahan sampai maghrib. Bila maghrib baca pula 3 kali, dia tahan lindung tuan yang baca tu sampai pula pagi esok. Dia tidak akan ditimpa dengan bala yang mengejut. Kan hari ni banyak bala yang mengejut, ujian yang mengejut. Allah Ta'ala uji, mati anak 5 orang sekali dengan isteri, terbakar baru ni. Itu orang panggil ujian dan bala besar ataupun dugaan yang mengejut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim.